Kalau betul nak bahagia, satu perkara ni anda kena stop sekarang. Iaitu, jangan ungkit kisah lama. Ramai pasangan yang jadi bergaduh bukan sebab masalah besar pun. Tapi sebab suka ungkit balik kisah lama bila bergaduh ataupun berkonflik kecil. Bro, sis, perkara yang dah lama berlalu janganlah diulang. Janganlah nak diungkit lagi. Kenapa nak buka balik kisah lama yang kadang-kadang mungkin pasangan kita tu dah cuba padam sehabis baik dah. Dah malas nak fikir, dah berdamai dah dengan takdir tu. Bila diungkit, benda tu akan mendatangkan sakit balik dalam diri kita. Dah lah sakit sedang berkonflik dengan kita. Lepas tu sakit lagi sebab teringat balik perkara-perkara yang lalu. Hubungan kita dengan pasangan kita bukan tentang siapa yang paling banyak salah, siapa paling banyak koreksi kesilapan yang dilakukan. Tapi siapa yang belajar untuk memperbaiki kesilapan yang telah dilakukan tu. Kalau asyik ulang cakap, ungkit kisah-kisah silam je, sampai bila pun kita akan ada masalah, betul tak? Macam mana kita nak bina masa depan yang lebih tenang? So kita kena fikir, sekarang ni kita nak lebih kepada nak bina kisah baru yang manis, yang indah, yang harmoni, yang boleh jadi momen bahagia untuk kita dengan pasangan kita. Benda ni akan menjadikan kita lebih ikhlas dan juga lebih matang dalam perhubungan. Ingatnya, janganlah ungkit kisah lama, perkara-perkara lalu apabila kita bergaduh dengan pasangan kita. Itu cerita orang berpasangan. Kalau anda masih single lagi, saya nak ajaklah anda ke tirjana.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia. Hanya menggunakan hujung jari. Ada handphone, ada internet, install apps kita ataupun layari laman web tirjana.my, anda dah boleh mula mencari pasangan hidup anda. Mana tahu mungkin hujung tahun ni anda dah boleh buat majlis pertunangan, tengah tahun depan dah boleh melangsungkan majlis perkahwinan. Jom sekarang Tirjana, okey?